Saya tahu isu ini telah lama dihangatkan, iaitu isu anugerah. Sebelum ini kita ada dasar tidak membenarkan mana-mana wakil rakyat DAP menerima anugerah, datuk dan sebagainya. Tapi sekarang, setelah hampir 17 tahun kita berada dalam pelbagai kerajaan negeri dan dalam kerajaan pusat sekarang ini, kita sudah tentunya perlu melihat balik syarat-syarat ini dalam dasar kita. Tak boleh terlalu ketat kerana ada kala ada sultan yang ingin menganugerahkan Datuk Syif kepada wakil rakyat kita. Contohnya Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Tuanku Sultan Selangor bertitah secara terbuka nak bagi anugerah datuk kepada Ng Swee Lim. Tuanku Sultan Selangor ucap secara terbuka, dia kata Ng Swee Lim 5 penggal nak bagi datuk dia. Kalau ikut syarat parti tak boleh terima. Kalau Ng Swee Lim tak terima, dia derhaka. Jadi Ng Swee Lim terpaksalah, bukan terpaksalah, dia memang nak pun. Tuanku bagi, tuanku titah, tuanku anugerah, kita menjunjung kasih tuanku. Jadi kalau ada syarat yang terlalu ketat, mungkin kita sedikit kasar. Jadi kita longgarkan. Dan saya nyatakan, saya bukan minta Datuk Syif. Dan memang Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat ketat dalam penganugerahan. Dan saya tak minta apa-apa, saya rasa saya kekal sebagai encik saudara. Tetapi kalau ada mana-mana wakil rakyat yang dicadangkan oleh Tuanku Sultan ataupun yang di-Pertua Negeri, ia perlulah dibentangkan kepada CEC untuk dipertimbangkan secara case to case basis, secara lebih lunak, secara lebih fleksibel. Jadi kita akan bincangkan dasar yang lebih longgar ini. Tetapi sudah tentu perlu ada syarat. Kita pun tak mahu ada budaya di mana nak masuk DAP tak sampai 3 bulan minta menteri-menteri, minta ahli esko, cadangkan ahli-ahli menjadi datuk. Itu bukan budaya kita. Jadi itu sesuatu yang kita perlu elakkan. Jadi sudah tentu ada syarat dan tetapi saya harap ia dapat dibincangkan dalam CEC yang akan datang dan dasar yang lebih fleksibel ini dapat kita laksanakan untuk masa hadapan.